Tiga sebab berlaku pergaduhan dalam kalangan adik-beradik. Nombor 3 paling dahsyat. Pertama, perbezaan usia. Adik-beradik pada peringkat usia dan perkembangan yang berbeza mempunyai keperluan, minat dan cara berfikir yang berlainan. Ini boleh menyebabkan percanggahan pendapat dan ketidakfahaman antara satu sama lain. Kedua, layanan tidak adil ibu bapa. Walaupun ibu bapa berusaha berlaku adil, kadang-kadang adik-beradik mungkin merasakan layanan yang diterima tidak sama rata. Persepsi layanan tidak adil ini boleh menimbulkan rasa tidak puas hati dan mencetuskan pergaduhan. Yang pernah gaduh dengan adik-beradik, sila hadirkan diri dan bagi tahu sebab anda bergaduh. Terima kasih. Ketiga, harta pusaka. Perebutan atau rasa tidak puas hati terhadap pembahagian harta peninggalan ibu bapa merupakan salah satu punca utama yang boleh merosakkan hubungan silaturahim antara adik-beradik secara kekal. Ini melibatkan isu hak, nilai harta, wasiat dan cara pembahagian yang dirasakan tidak adil oleh setengah pihak. Ada yang pakai kopiah pun boleh buang kopiah bila soal pembagian harta pusaka. Hahaha.